Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Aku Fazli Sasman Kacak. Hari ini nak introduce you all dua model motor, Hypermotard 950 SP dan Ducati Panigale V2. Motor ini datang dengan kapasiti enjin 955cc L-twin engine dengan horsepower 155, torque 104. Model ni first per bike Ducati yang pakai timing chain. So dari segi power dan yang paling penting maintenance dia tak tinggi sangat lah. Okay, untuk Ducati normally kalau brake memang Brembo lah. Datang dengan sistem brake ABS, Condition ABS. Dia ada juga traction control. Yang paling best, quick shift datang sekali ya. Dia datang sekali meter TFT ya. 3 ready mode untuk model ni. Kita ada race, sport and street. Okey, kita belanja bunyi sikit. Kita intro sikit model ni. Model ni rare sikit. Dia tak banyak kat Malaysia ni. Ini Hypermotard 950 SP. Okey, motor ni datang dengan enjin kapasiti 937cc. Enjin 2 silinder menghasilkan horsepower 114, torque 96 Nm. Okey, motor ni brake system sama, mengekalkan Brembo. Special motor ni, suspension all-in depan belakang. Di keselamatan Ducati biasa memang semua ada lah model ABS, Condition ABS and traction control. Dia ada quick shift ya. Kita memang TFT, datang dengan 3 riding mode, sport, touring and urban. Okey, kita belanja bunyi sikit. Okey, pada yang berminat nak tengok motor, nak view motor, nak tahu lebih lanjut pasal motor, boleh Roger. Boleh call, boleh wasabi, nombor di bawah. Ingat motor, ingat zaman.